Selamat datang ke channel Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita untuk kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau telah mempertemukan kami dalam channel ini. Ianya bukan satu kebetulan ya Bapa. Kami berdoa mohon Roh Kudus-Mu memimpin pembelajaran kami untuk kali ini ya Tuhan. Biarlah iman kami terus berakar, terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jadi topik kita untuk kali ini adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah pusat kepada iman Kristian. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa kita orang Kristian kalau kita tidak memahami apakah itu maksud kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan dasar, merupakan asas kepada iman kita sebagai seorang Kristian. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan untuk menebus dosa semua manusia. Dan kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas dosa dan kematian. 1 Korintus 15 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting, kata Rasul Paulus, iaitu apa yang telah kuterima, bahawa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kitab suci ini adalah dalam perjanjian lama, bahawa ia telah dikuburkan, bahawa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi ini adalah kabar baik. Ini adalah Injil yang dimaksudkan dalam Alkitab. Jadi kalau orang tanya apakah itu Injil Kristus? Injil Kristus, the Gospel of Christ is this, bahawa Tuhan datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga, mengalahkan dosa dan maut dan kini berada bersama-sama dengan Allah di syurga. Mengapakah Tuhan Yesus harus mati? Roma 3:23 mengatakan untuk menebus dosa manusia. Kerana semua orang telah berbuat dosa. Semua orang di muka bumi ini, kecil, besar, tua, muda. Apabila Adam dan Hawa berdosa, maka dosa itu telah berakar di dalam sanubari, di dalam jiwa manusia dan telah diperturunkan daripada Adam dan Hawa. Dan bila kita telah berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya, kita telah kehilangan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak boleh berinteraksi dengan Allah secara langsung. Tetapi berita baiknya adalah oleh kasih karunia, walaupun Allah kudus menjauhi dosa, tapi dia juga penuh kasih. Jadi kerana itulah dia telah mengutuskan anaknya iaitu Tuhan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Jadi apakah Tuhan Yesus Kristus harus mati? Sebagai pengorbanan yang sempurna. Ibrani 9:22. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, saudara-saudari, kita akan lihat bahawa umat Israel dalam perjanjian lama perlu membawa korban penghapus dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Binatang biasanya adalah domba untuk menghapus dosa mereka. Kerana dosa perlu disucikan dengan darah. Darah melambangkan kehidupan. Dosa membawa maut. Jadi dosa perlu dicuci dengan kehidupan, iaitu darah. Perjanjian lama, darah binatang. Tetapi dalam perjanjian baru, untuk kali yang terakhir dan untuk selama-lamanya, Tuhan telah datang sendiri menjadi korban kepada dosa kita. Sebab itulah Tuhan Yesus harus mati. Darah harus ditumpahkan. Dan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus ini umpama penghubung. Kita boleh gunakan analogi jambatan antara kita dengan manusia. Sebab kita tidak boleh pergi kepada Allah dengan sendiri. Walaupun berapa banyak amalan baik kita dan sebagainya. Sebab amalan sahaja tidak boleh menutupi dosa. Kita ada satu minuman Coca-Cola. Bersih, kudus. Boleh diminum. Titikkan satu titik air parit atau air longkang di dalamnya. Adakah Coca-Cola ini masih boleh diminum? Semestinya tidak. Ini adalah contoh mudah. Kenapa amalan baik ini tidak dapat menutup dosa kita. Dengan itu kita perlu dicucikan
dengan darah kudus daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimanakah proses kematian Tuhan Yesus? Kalau kita lihat dalam Alkitab, ya, dia dimulai dengan dikhianati oleh Yudas, salah seorang pengikutnya. Yudas telah berkomplot dengan ahli-ahli agama Yahudi, ya, 30 wang perak untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Setelah 3 tahun Tuhan Yesus melayani di Israel, ya, pada ketika itu tiba masanya untuk dia disalibkan seperti yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan Yudas telah mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap, dihakimi oleh majlis agama dan juga di hadapan pemerintah Roma iaitu Pilatus. Walaupun Pilatus mendapati Yesus tidak bersalah, tetapi ketua-ketua agama mahukan dia dihukum mati. Jadi Tuhan Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, disalibkan di Golgota. Untuk pengetahuan saudara-saudari, mati di kayu salib pada zaman Tuhan Yesus adalah kematian yang paling hina. Ya, kematian yang paling hina, yang dikhususkan khas untuk penjenayah-penjenayah seperti pembunuh dan sebagainya, orang yang paling hina. Warga Roma tidak dibenarkan di bawah undang-undang pada masa itu untuk dihukum kayu salib. Ini khas untuk hamba-hamba dan orang-orang bukan bangsa Romawi sahaja pada waktu itu. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengembuskan nafas yang terakhir, dia mengatakan sudah selesai. Apakah maksud sudah selesai? Maksudnya misi dia untuk mati di kayu salib, untuk mencurahkan darahnya, untuk menghapuskan dosa manusia di sebalik segala kesakitan, keperitan, keseksaan dan dimalukan. Tapi Tuhan Yesus sanggup menghadapi semua itu demi kasihnya pada kita. Sebab itulah dia katakan semua sudah selesai. Jadi apa maksud semua sudah selesai? Semua kerja keselamatan itu sudah selesai. Jadi Tuhan membukakan tangannya pada kita. Kita cuma perlu apa? Terimanya dengan cuma-cuma sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Okay? Dan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, sudah selesai, dia dikuburkan dalam makam yang baru. Dan ini juga dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Apakah makna salib Kristus? Walaupun satu ketika dulu salib ini satu simbol yang jijik, yang memalukan. Ya. Salib ini sebenarnya nombor satu simbol betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Walaupun kita selayak-layaknya dihukum, ya, Tuhan boleh saja menghapuskan Adam dan Hawa bila mereka jatuh ke dalam dosa, dan dia boleh mulakan semula proses penciptaan. Tetapi dia tidak mahu. Kenapa? Kerana itu bercanggah dengan sifatnya yang penuh kasih. Ya. Jadi Allah tahu kita manusia tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita datang semula kepadanya kerana kita berdosa. Tak kira berapa banyak perbuatan baik kita, amalan kita dan sebagainya, mustahil itu dapat membawa kita kepada dosa. Kerana dosa perlu disucikan dengan darah seperti yang telah kita katakan. Ya. Jadi salib melambangkan betapa besar kasih Tuhan. Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk menjadi korban yang sempurna bagi dosa kita. Yang kedua, salib juga mengenapi ratusan nubuatan ataupun ramalan, ya, tentang juru selamat atau Mesias, iaitu Tuhan Yesus. Anda boleh baca sendiri Yesaya 53. Di situ yang ditulis lebih 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sudah menubuatkan tentang kematiannya secara terperinci. Dan yang ketiga, salib menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Jadi salib Tuhan Yesus, salib bermaksud jalan keselamatan. Kebangkitan Tuhan Yesus juga, jadi tadi kematian menyucikan dosa, kebangkitan Tuhan Yesus pula bermaksud apa? Kematian Tuhan Yesus bermaksud bukti kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut. Ya, Yesus bangkit pada hari ketiga seperti yang telah dinubuatkan. Ya, Matius 28 ayat 6. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Tuhan Yesus beberapa kali waktu dia melayani selama 3 tahun memberitahu murid-muridnya bahawa dia akan disalibkan, pada hari ketiga akan bangkit. Tapi pada waktu itu mata rohani mereka masih terbuka. Sebab mengikut orang Yahudi pada masa itu, Mesias akan membawa mereka, membebaskan mereka daripada kerajaan Roma. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kerajaannya bukan datang daripada dunia ini. Ya. Jadi konsep
Juru selamat perlu disiksa dan mati, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka fahami pada ketika itu. Kecualilah bila Tuhan Yesus bangkit, barulah mereka sedar dan faham. Ya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini membuktikan bahawa maut telah dikalahkan. Ada dua perkara yang iblis gunakan, yang syaitan gunakan untuk mengikat kita manusia. Itu yang pertama, dosa. Ya, dosa, melanggar perintah Allah. Dan yang kedua, apabila berdosa, cengkamannya adalah maut, kematian tubuh dan juga kematian rohani. Jadi apabila Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan telah disalibkan, darahnya menyucikan dosa kita. Satu kemenangan. Yang kedua, bila dia pada hari ketiga telah dibangkitkan, dia telah mengalahkan kuasa maut ke atas manusia. Ya. Jadi yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus secara pribadi kepada murid-muridnya telah menguatkan iman mereka. Daripada menjadi orang yang takut, yang gentar, mereka menjadi berani menjadi saksi Kristus sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka. Jadi apakah bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus? Walaupun ada orang di luar ajaran agama Kristian mempertikaikan, oh Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi banyak bukti dalam Alkitab dan juga di luar Alkitab yang menyokong bahawa Tuhan Yesus mati dan juga Tuhan Yesus dibangkitkan. Nombor satu adalah kesemua Injil menceritakan bahawa kubur Tuhan Yesus Kristus pada hari ketiga adalah kosong. Walaupun telah dijaga oleh tentera Romawi. Kita kena ingat, bila tentera Romawi ini bertugas menjaga, mereka menjaganya dengan nyawa mereka. Mereka tidak akan meninggalkan kubur itu begitu saja kerana kalau mereka cuai dalam tugas mereka, hukumannya adalah maut. Ya. Jadi yang kedua buktinya adalah daripada saksi mata. Nombor satu kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga dalam bila Paulus menulis 1 Korintus, Paulus mengatakan lebih daripada 500 orang telah melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka sendiri. Selama 40 hari Tuhan Yesus telah bangkit daripada kematian. Bila Tuhan Yesus bangkit, dia bersama dengan anak muridnya dan menunjukkan dirinya selama 40 hari. Ya. Jadi waktu Paulus menulis surat 1 Korintus, dia mengatakan bahawa Tuhan Yesus memang telah bangkit, bahkan kamu boleh tanya sendiri kepada saksi-saksi mata daripada 500 orang ini. Walaupun ada daripada mereka yang sudah meninggal dunia, tapi masih ramai lagi mereka yang hidup. Kamu boleh tanya dia sendiri, kata Paulus dalam surat 1 Korintus yang ditulis pada ketika itu. Ya? Dan antara saksi yang terkuat juga adalah betapa berani dan sanggupnya murid-murid Tuhan Yesus daripada menjadi seorang yang penakut. Ya, contoh Petrus menyangkal dia 3 kali sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Menjadi seorang yang sangat berani memberitakan Injil. Bahkan Petrus sanggup mati disalibkan terbalik daripada dia menyangkal Tuhan Yesus. Daripada 12 murid Tuhan Yesus, Yudas mati menggantung diri, Yohanes mati tua, dan yang selebihnya semuanya mati dibunuh. Thomas mati ditikam lembing di benua India. Markus mati di Heret, kalau tak silap saya. Ya. Dan juga Matius mati dipancung ataupun disalib. Kesemua murid-muridnya, kecuali yang 2 tadi, mati dengan begitu tersiksa sekali. Jadi, kalaulah kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak benar, satu yang ditipu-tipu, masakan mereka berani, mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka untuk disiksa dan dibunuh sedemikian rupa. Kecualilah mereka melihat dengan mata mereka sendiri, dengan itu iman mereka menjadi kuat, mereka terus bersaksi tanpa menghiraukan nyawa mereka sendiri. Ya, jadi perubahan hidup murid-murid yang dahulunya takut menjadi berani memberitakan Injil. Jadi apa makna kebangkitan Kristus? Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudari sekalian, dia memberi jaminan hidupan kekal bagi orang yang percaya, sebab siapa yang percaya kepada Kristus yang telah mengalahkan maut, maka maut itu tidak berkuasa atas dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kuburnya kosong. Pembawa-pembawa ajaran agama lain masih lagi dalam kubur mereka, tapi Tuhan Yesus satu-satunya yang kuburnya kosong. Dan yang ketiga, meneguhkan janji keselamatan bagi semua orang yang beriman kepadanya.
Jadi kesimpulan sebelum kita tutup pengajaran kita, kematian Yesus adalah penebusan bagi dosa manusia, kebangkitannya adalah kemenangan atas maut. Setiap orang dipanggil untuk percaya kepadanya dan menerima keselamatan yang cuma-cuma daripada Tuhan Yesus. Seperti kata kisah para rasul, dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun jua selain di dalam Dia. Dia di sini maksud Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi soalan renungan sebelum kita tutup, apakah yang kematian Yesus ajarkan tentang kasih Allah kepada kita sebagai orang yang percaya? Yang kedua, bagaimanakah kebangkitan Yesus memberi pengharapan dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap pengorbanan Kristus? Paulus dalam Roma mengatakan, kerana jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi untuk saudara-saudari yang berjumpa dengan saya dalam channel ini masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya jemput anda, rendahkan hati anda, terimalah kasih karunia ini secara cuma-cuma dan ikut saya dalam doa ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah mati di kayu salib bagi semua dosa-dosa saya, ya Tuhan. Saya percaya Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut dan kini Engkau bersama dengan Bapa di syurga, ya Tuhan. Saya mengaku semua dosa-dosa saya bertaubat daripada dosa-dosa saya, ya Tuhan. Sekarang ini saya menjemput Engkau, datanglah dalam hidup saya Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Pimpinlah saya Tuhan Yesus, agar iman saya terus tumbuh dan berakar di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus, saya sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi kalau anda baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sila lakukan 3 perkara ini. Yang pertama, dapatkan Alkitab. Ya, dan baca Alkitab, saya cadangkan baca dulu dalam buku Injil Markus dan kemudian baca buku Mazmur. Ya, dan yang kedua, teruskan berdoa, ya, pagi, petang, siang, malam terpulang pada anda. Doa adalah nafas rohani. Kita tidak berdoa, kita mati secara rohani. Berdoa daripada hati, jangan hiraukan apa kata-kata yang ingin dinyatakan. Yang penting kita bercakap daripada hati kita. Dan ketiga, carilah gereja, beribadahlah dengan rakan-rakan seiman dan mintalah diri anda dibaptis sebagai bukti iman anda. Sebelum kita jumpa lagi topik yang lain, itu saja untuk kali ini. Tuhan berkati dan semoga kita terus teguh dalam iman kita bersama Kristus. Amin.